Welcome back to my channel. Okay, hari ni saya tak sempat nak teman korang buat masak-masak. So my mom je. Okay, bye, see you later. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke dapur saya lagi. Hari ini sebenarnya saya nak buat urut serai kaya untuk berbuka. Tapi bukan serai kaya yang biasa tu tau. Nanti you all kena tengok, serai kaya dia lain. Ini pun salah satu kuih Sarawak juga. So tapi sebelum tu, hari ini saya ada nak buat kek dulu untuk tempahan orang. Kita tunggu ya. Okey, sekarang saya nak ngadu. Saya dah masukkan butter dengan gula. Dia dah kembang ni. Biasalah kek Sarawak mesti ada folic. Yang paling penting.
dah siap dah ni, saya nak kukus. Dia nak dikukus. Ini adalah kek legend Sarawak jugalah. Dia nama dia kek kukus hitam. Memang sedap. Kita guna kismis tapi kita tender. Okay, saya nak kukus. Okay, tadi saya dah kukus. Tunggu selama 4 jam. Sebelum saya mula buat pulut sekaya, saya nak kemas dulu yang lepas buat kek tadi. Okey, jumpa lagi. Ni Lily tak ada, saya rakam sendiri. Okey, saya nak buat pulut sekaya macam yang saya cakap tadi tu. Sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan dia. Okey, sekarang saya nak buat kulit dia dulu ya. Ini tepung pulut. Ini saya buat sedikit saja, separuh. Ialah keluarga saya kecil, buat sikit je ya. Tepung pulut 100 gram. Tepung gandum 50 gram. Dan garam suku sudutih. Okey, tadi saya dah campur tepung tu. Ini untuk rasa saya letak rasa pandan. Ini saya guna paste je. Kalau siapa yang ada daun pandan tu, boleh blend lah daun pandan tu, jadikan air. Dan saya nak masukkan sedikit warna hijau. Jadi hijau sikit. Okey, saya nak adun dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Masuk air sedikit-sedikit. Saya pakai tangan je. Tangan saya dah bersih ya, saya dah cuci. Biasalah kat rumah kan sedap guna tangan daripada guna sarung tangan. Ni saya masukkan sedikit-sedikit air sebab saya takut terlebih air. Okey, macam ni tau dia. Tekstur dia macam ni. Tak keras sangat, tak lembik sangat. Ya. Harap you all nampak Okey, saya nak timbangkan dia sebab 20 gram. Satu dough tu kita timbang 20 gram. 20 gram untuk satu acuan dia. Ni saya dah siap bulat-bulatkan tadi. Dapatlah 14 ketui. Okey, acuan dia ni kita sapukan minyak ya. Agak banyak minyak dia supaya tak melekat. Sekarang saya nak bentukkan dia kan, masuk dalam ni, kita tekan tengah dia, pusingkan gitu jalan. Okey.
Kita tekan tengah dia dalam ni, biar dia naik ke atas. Gitu. Siap dibentuk tadi. Saya guna pengukus besar, tak ada pengukus kecil. Yang kecil tu kecil sangat, jadi saya guna yang besar ni, tak apa ya. Apa tu, sekali jalan lah. Okey, saya nak tunjuk cara buat dia punya kaya, srikaya dia ya. Okey, untuk dia punya srikaya kita guna gula 1 cawan, 1 biji telur, kita beat dia sekejap je, macam ini je. Okey, settle. Lepas tu kita masukkan tepung. Tepung ni saya guna 2 cawan. Bukan cawan, 2 mak, 2 gelas. Apa ni mak? Dia ikut you all lah kan. Kalau guna mak tu je semua sukatan dia. Kalau guna cawan, guna cawan yang tu untuk gula dan tepung dan dia punya santan. Okay. Oh salah. Maaf ya, saya bukannya 2, 1 je tepung. Satu mak tu tepung. Saya masukkan santan. Ni saya guna santan kotak je. Habis tu. Santan 2 cawan, salah. Santan 2 cawan. Tapis. Ada yang buku-buku tu. Hancurkan. Okey, settle.
Okey, macam ni lah dia. Tapi ni saya nak guna dua. Satu saya nak letak inti dia, satu saya nak letak kacang hijau, dan satu lagi saya nak letak jagung. Okey, yang kacang hijau ni saya buat sikit je. Yang jagung saya masukkan sikit kacang hijau dalam dia. Kacang hijau yang saya dah rebus. Ni ikut cita rasa sendirilah, nak letak kacang hijau ke, jagung ke, kacang merah ke kan. Okey. Okey. Yang jagung ni, yang ni saya nak letak jagung manis, krim, jagung yang krim tu. Okey, ni saya masukkan jagung. Lagi banyak letak jagung, lagi dia sedap. Ini yang jagung ni saya letak warna kuning. Okey, ni cuma ni je saya belum tak warna. Nak cari sekejap. Okey, yang ni tadi kan sementara tu kita kukus yang ni selama 5 minit. Okey, saya tak ada warna lain, saya letaklah apple green sikit je sebab kulit dia dah hijau kan. Alamak, terlebih pula. Hijau sikit, macam kacang hijau lah. Okay. Kulit dia tadi sepatutnya boleh bagi warna kuning ke, tapi saya buat sikit, saya malas nak pisah nak bagikan. Ni buat satu color je tadi, kulit dia warna hijau. Okay. Ini saya letak hijau apple sikit je. Ini tadi kuning. Ini jagung. Ini jagung dan ini kacang hijau. Okey, sementara nak tunggu kulit dia masak sekejap lagi. Selama 5 minit tadi kukus dia. Jadi saya nak bagi tahu yang ni santan tu. Santan, kalau siapa yang ada santan kelapa tu, boleh guna santan kelapa, lagi sedap lah kan. Perah santan kelapa, guna 2 mak tadi. Ikut sukatan lah. Kalau kita guna gelas, semua guna gelas. Macam tu, gula, tepung dengan dia punya santan tu guna gelas. Macam saya guna mak. Okey, saya tadi guna 2 mak. Tapi saya guna santan kotak. Saya ambil dalam 350 gram untuk santan kotak tu. Lepas tu saya campurkan air. Ya, jadikan dia 2 mak tadi. Okey, ni dia saya kukus tadi 5 minit, angkat. Kita masuklah inti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh ya.
kita kukus lagi selama 20 minit. Okey. Macam ni dia masak 20 minit. 20 minit je kita angkat. Memang dia dah masak lah. Okey. Okey, cara nak keluarkan dia. Ni panas-panas lagi. Ha, ni kan. Dia panas lagi. Saya dah keluarkan mudah, sebab tu kena letak minyak banyak. Okay you all, dah siap. Cantik kan? Rasa insyaAllah sedap. Saya ni memang saya buat jual ni. Kalau you all nak jual silakan ya. Ni lagi bulan Ramadan ni, jual kan kat bazar Ramadan. Memang sedap. Memang tak tahulah orang suka ke tak kan. Tapi kalau orang rasa insyaAllah sedap. Baki dia tadi tu jangan dibuang ya. Boleh diletak dalam tempat macam ni, boleh kukus. Ataupun kalau you all nak buat lagi, inti ni simpan. Dia punya serikaya ni simpan dalam peti sejuk. Esok tinggal buat kulit dia. Senang, kita tinggal kukus dia lagi. Okey. Okey, selamat mencuba. Inilah menu kita hari ni. Tak banyak. Dan ini kuih yang kita buat tadi. Hai. Okey, dah siap dah Mama punya pulut serikaya. Lama ke buat ni tadi? Lama jugalah. Saya tak ada So, dah boleh makan lah. Dah boleh makan kan? Boleh. Saya nak makan ni. Nak tunjuk. Lupa nak tunjuk. Okey, kawan-kawan. Sini. Macam ni lah rupa dia kat dalam tu. Tada. Yang ini inti apa mah? Nama dia? Jagung ni. Tu ada jagung. Yang ini? Itu kacang hijau. Kacang hijau macam tu lah. Tapi saya suka yang inti jagung lah. Sebab dia macam colour dia hijau dan kuning. Macam tu. Terus nak makan lah. Okay, kan dulu kan macam like ada setengah orang ingat makan kat dalam dia je tau. Luar ni tak boleh makan. Macam dia macam korek dengan sudu tu kan. Tapi sebenarnya luar ni pun boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kamu jangan makan. Macam dessert aja. Kuih ni dulu kan Mama selalu jual Sekarang pun masih jual kan. Tapi macam dulu macam memang sebab masa tu kita kat mana? Badan Negara kan. Ramai gila orang beli. Lama tak buat. So, okay. Para subscribers, viewers, komenters, terima kasih lagi sekali. Tak sudi subscribe, views kita punya video, komen kat kita punya video. Thank you so much. Jadi untuk video kali ni sampai sini je. Suara pun dah serap. Jangan lupa macam biasa korang cuba resipi ni. Dan jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye. Okay, by the way, macam siapa-siapa yang macam ada soalan ke macam yang tak berapa nak sure, korang boleh je tanya kat komen tu. Mungkin macam ambil masa sikit saya nak reply. Tapi still saya akan reply. Okay, jangan risau macam korang tak sure sukatan ke apa ke. Kalau macam mak saya kata ada sukatannya, nanti saya bagi tahulah. Kalau macam mak saya pun kata macam dia pun hentam je agak-agak kan. Si saya pun bagi tahu juga. Okay? Okay, sampai sini je. Bye. Audio Jungle.